baru je habis PBI KL, saya demam dan hari ni masuk hari ke-9 dan mungkin ni pun baru je nak okey kot. Plan saya banyak, saya nak naikkan followers, nak buat lagu cover baru, nak siapkan lagu untuk album Nasyid Friday. Tapi dah demam macam ni, dengan tak boleh bangun, susahlah nak teruskan. Tidur susah, kahak banyak. Suara ni korang dengar kan? Ada tak ada. Kadang nak beli lama pun pening. Tapi rupanya saya sedar kehadiran saya dekat PBI KL hari tu, walaupun penat, tapi buat orang ramai happy jumpa saya. Datang dari jauh, dapat temu mesra, ada yang datang meluah, ada yang bagi hadiah. Saya terharu. Dan sebab itulah saya akan cuba semangat balik, tulis buku baru, buat banyak cover lagu, siapkan album Manik Muhai untuk korang semua. So terima kasih banyak-banyak. Saya pun sedar ramai yang guna suara saya untuk buat video korang, which is good, teruskan. Dan kalau korang nak saya aktif semangat balik buat cover lagu, cuba korang komen nak.